telah datanglah khabar bahawa orang mukmin bila tergerak baginya oleh bahawa hendak melihat akan taulangnya, nescaya berjalan dengan dia oleh sarirnya terlebih segera daripada kuda yang pantas. Maka berjumpa ia serta taulangnya di dalam medan syurga. Maka berkhabar-khabar keduanya dan bersuka-suka keduanya di dalam demikian segala dusun. Dusun tu maknanya taman bunga lah. Kemudian kembali oleh tiap-tiap seorang itu kepada maliganya, dan tiap-tiap satu maligai itu bilik yang tinggi, bagi tiap-tiap bilik itu 70 pintu daripadanya papan pintu daripada emas atas tiap-tiap pintu. Daripada demikian segala pintu itu pohon kayu batangnya daripada marjan. Marjan ni permata. Bagi tiap-tiap satu kayu itu 70,000 dahang, dan pada tiap-tiap satu dahang itu 70,000 lu'lu', iaitu mutiara. Maka bila memotong oleh mereka itu akan lu'lu' mutiara tumbuh pada tempatnya daun, dan pohon kayu yang lain itu menanggung ia akan zamrud, dan pohon kayu yang lain menanggung ia akan yakut, iaitu delima. Dan di atas demikian pohon kayu itu beberapa burung yang hijau, tiap-tiap burung itu qadar unta mengucap tasbih ia burung akan Allah Ta'ala atas demikian segala dahang. Allah Rabbi. Kita masih lagi cerita dalam surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam ni masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Kerana dalam hadis kata orang yang beriman masih ada yang masuk neraka dengan sebab melakukan maksiat kepada Allah. Jadi kita ni walaupun banyak dosa, nak masuk surga tak layak muka kita jasbong ni. Tapi kita tak mau masuk juga dalam neraka kerana tak tahan dengan kulit kita. Jadi cerita dalam syurga ni, setelah maknanya kita dengar nikmat yang berbagai-bagai, maka kita teruskan kehidupan dalam syurga. Lepas jumpa Nabi, lepas jumpa Allah Ta'ala, lepas dengar masing-masing Nabi baca kitab masing-masing, kita pun kehidupan macam biasa dah pula, nak bergerak sama kita. Iaitu mana-mana yang kita nak jumpa kawan kita yang ahli syurga juga, maka kita akan pergi dengan tempat duduk kita. Sarir ni mana tempat duduk raja. Hak raja-raja duduk. Kalau tengok cerita wayang Maharaja Cina, dia tak duduk macam kursi kita gini, cakap gitu bukan. Faham tak? Maharaja Rom, Maharaja Parsi kan, dia panggil sarir tu tempat dia duduk geng-geng tau. Dia nak duduk gini boleh, nak duduk geng-geng boleh. Tempat tu terbang. Nak pergi dua ni. Laju lebih pada jet Concorde lagi. Nak jumpa dengan dia, kata lama nak pergi ziarah ni sekali. Abang Mak Said, faham dah? Dia pun berjalan lagi. Jumpa guna gamak ni, bagai dah. Nampak? Sungguh suka sungguh dah. Kawan aku pula dulu begini. Nak jumpa. Pergi. Jadi padang cakap gitu selok. Macam kita kan buat kan. Tobik pergi jumpa lama Pergi tobik kedai luar kali, tengok kaki sembang, jumpa pot leh kali. Kena gamak boleh. Tak rok cetong. Faham boleh kata. Tu asal dunia dinum jumpa makan minum dengan bidadari keliling semua duk kipas. Suka kita. Tapi nak masuk surga kena beli tiket tu. Kan masuk free gitu. Faham tak? Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, mereka ini duduk dalam syurga Firdaus sebagai tempat tinggal tetap mereka itu. Khalidina fiha. Mereka ini kekal di dalamnya. Tapi ayat lain kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kena beriman dan pula beramal soleh. Yang pertama percaya dengan rukun iman tu lah. Dah kalau hukum wuduk tak percaya dah. Nak masuk surga mana tiket ada? Kata ni hukum Allah ya. Benda nak wow. Tak ada cang tu. Tak ada cang balik awal tu. Dia kena beriman. Buat dosa tu hal lain. Beriman tu kena jaga dulu waktu. Takut dia kupur dulu lagi. Tak ada salah satu daripada tu, kupur dulu lagi. Mak mana aman tu bi kitab, aku beriman dengan kitab. Wa bima fihi, juga beriman dengan segala kandungan. Dia kata percaya Al-Quran. Percaya. Dah hukum ni haram ni. Dah agama. Tadi mu kata percaya dengan kitab. Jadi kandungan kitab kata haram, mu tak percaya pula. Tak boleh jaket.
Faham? Tu sedia jaket kan. Biar boleh masuk syurga. Dah masuk syurga kau pandai Tuhan nak buat guna-guna tu. Nak wi mahligai hok gini ke begitu kau pandai. Sebab takut masuk sebelah sana syurga. Hok tu jengkreng tu. Jadi ayam pusing terus. Allah Taala beri mata nyewak buta. Nampak orang duk pergi dengar kat tuan guru, kat ulama, kat ustaz, dia tak nampak mata, wak tak nampak. Dia duk nampak benda lain, projek dia. Tuhan beri telinga dengar orang ngajar, dengar Quran, dengar hadis, dengar apa, dengar lagu bagi petang.